6 penumpang termasuk pemandu terselamat setelah bas yang dinaikinya terbabas di selekoh Jalan Gombak menghala ke Kuala Lumpur berhampiran Balai Polis Tapak. Kemalangan ini berlaku pada pukul 3.30 petang tadi. Dipercayai pemandu bas ini tidak dapat mengawal kenderaan dan terbalik di tengah jalan. Orang ramai yang berada di tempat kejadian membantu mengeluarkan mangsa dan dihantar ke Hospital Besar Kuala Lumpur. Bantuan kecemasan di BKL dikejarkan ke tempat kejadian bagi membersihkan jalan yang ditumpahi minyak bagi mengelak dari kenderaan lain terbabas. Akibat kemalangan ini, kedua-dua hala jalan sesak. Orang ramai yang menyaksikan kemalangan ini diminta menghubungi Balai Polis untuk membantu siasatan punca kemalangan ini.